Assalamualaikum guys. Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah hari ini kita berada di SMC Sdn Bhd ya. Yang ini kita orang kata review pertama di SMT selepas berakhirnya bulan Ramadan dan datangnya bulan raya ataupun bulan Syawal. So hari ini 10 April 2025 kita berkesempatan nak review sebuah bas yang berada dalam lensa kamera kita sekarang. So mungkin ada dah tahu, dah nampak ada kan, owner pun ada post dekat website WhatsApp dan Facebook sebelum lagi, tapi kat WhatsApp tu dah ada dah. Jadi bas ini pun tak ada tulis apa-apa lagi, tak ada tulis milik siapa. Tapi kalau kita tengok nombor plate tu, BRS 6069, boleh tahu dah bas ini dimiliki oleh siapa. So jom kita review bas yang terbaru dalam keluarga RS Super. Gila mat. Jom belum kita review bahagian dalaman, je kita tengok dulu bahagian mata bertentang mata untuk bas ini. Bas yang dibuat oleh SKS Bus menggunakan model E128i yang bernombor pendaftaran BRS 6069. So kalau kita tengok kosong lagi, masih kosong lagi, tak ada apa-apa stiker mungkin dia akan pasang dekat Kuala Lumpur nanti. So kat sini cat je. So inilah corak yang ada pada bas ini. Dan corak ini dilukis ataupun dibuat sendiri oleh owner bas ini, iaitu adik-beradik RS Super lah, HS Super, Hafiz Syarudin. So kalau kita tengok bahagian tanduk lampu ataupun cermin sisi ada dua warna, merah dan juga warna putih. Kita tarik ke belakang, kita tengok bahagian pintu penumpang pula. Wah, lagi nampak meriah kan. Tadi belah sana nampak macam gelap sikit. Sekarang kita berada di bahagian sisi pintu penumpang. Jadi inilah hadiah wajah penuh untuk bas yang terbaru dalam keluarga RS Super BRS 6069. Bas yang menggabungkan warna kuning, oranye, merah, hitam dan juga sedikit warna kelabu dan warna putih di bahagian belakang. So kalau kita tengok untuk bas ni masih lagi ada corak tarik-tarik ke belakang ni. Cuma reka bentuknya dah lain sedikit. Kalau ingat bas PLG tu ada kan, nampak kan, adalah garis-garis ni. Cuma dah bertukar sikit lah. Orang kata ada inovasi sedikit, tukar reka bentuk tarik-tarik ni. Bay enjin pun dah buka. Jom kita tengok kejap bahagian dalaman untuk enjin ni, bas ni. Tak silap saya bas ini menggunakan enjin CP11 ya. Tak silap saya lah. Tak apa, sekejap lagi kita tengok semula. Tapi dah tengok kan macam CP11 pun. Dia dah berminat dengan CP11 dah. Macam bas yang sebelum ni. Saya belum pun nombor plate Okay, jom kita sambung tengok bahagian belakang full view untuk bahagian belakang BRS 6069. Okay, kita tutup dulu. Jom kita tarik ke belakang. Masih lagi kosong, tak ada apa-apa stiker semua kat bahagian belakang. So inilah corak yang ada pada BRS 6069. So sekarang kita berada kat bahagian dalam pula. Tadi kita tengok bahagian luaran kan, kita dah keliling tengok depan, belakang, sisi, tepi, ada macam-macam. So sekarang kita berada dekat bahagian dalaman bas. So inilah susunan kursi yang ada, 2 tambah 2. Bahagian atas mempunyai luggage compartment yang terbuka. Dan bawa pasal nampak ada pasal lampu cantik. Ada lampu warna orange yang menerangi di dalaman bas ini. So ada kat belakang dia 2 tambah 2, yang seat dia besar sikit. So seat yang dibuat oleh APM, manakala yang lain pun sama juga, seat yang dibuat oleh APM yang berwarna biru dan bercorak orang kata campuran warna-warni kuning, ada hijau dan sebagainya. So inilah bahagian dalaman untuk bas RS Super
6069 ini. Kita tengok bahagian tempat duduk pemandu. So ini steering untuk bas ini, SKS bas dengan SKS bas. Pedal meter untuk bas ini, ada Android player, batang gear, dan ini kita tengok keseluruhan untuk dashboard bas yang dibuat oleh SKS bas ini berwarna hitam dan sedikit warna coklat. So bas ini juga mempunyai sebuah televisyen di bahagian tengah, ada dua kot. Di satu dekat bahagian tengah, bahagian hadapan satu, bahagian tengah ada satu. Jadi bolehlah request tadi dekat Abang Driver kan, cakap nak tengok movie ke, nak karaoke ke, InsyaAllah driver tu akan perkenankan, InsyaAllah. Jangan lupa untuk subscribe Legacy Bus Malaysia di saluran YouTube, dan boleh cari saya di Facebook iaitu Mr. Basio TM. So dalam bas ni ada kalender saya lah, hari tu saya buat, saya bagi kat owner ni. So dia gantung kat bas ni, Alhamdulillah. So inilah dia wajah penuh untuk bahagian dalaman bas BRS 6069 ini.